Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini saya akan bentangkan iaitu subjek GPP 1092 merupakan subjek pengantar pengajian pendidikan dan tajuk pentaksiran berterusan saya iaitu tajuk tugasan yang ketiga merupakan aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia iaitu membentuk guru berjiwa pendidik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bergerak lebih lanjut kepada video pentaksiran berterusan 3 persembahan saya ini, mari saya perkenalkan diri dahulu kerana tak kenal maka tak cinta. Nama yang diberi iaitu Nur Amanina binti Azmi dan nombor matrik saya iaitu P250909460 dan saya merupakan pelajar option Bahasa Melayu daripada unit 3. Saya merupakan pelajar IPG Kampus Datuk Razali Ismail dan ini merupakan tugasan pentaksiran berterusan 3 saya untuk subjek GPPP 1092 yang diberikan tugasan oleh Encik Syakiri. Mari kita masuk kepada akar pendidikan Malaysia. Pendidikan di Malaysia sebenarnya bukan sekadar proses pemindahan ilmu, malahan merupakan kunci iaitu kepada pembangunan masyarakat serta negara. Menurut Gamal pada tahun 2003, pendidik sebenarnya merupakan pemacu utama iaitu kelangsungan perjalanan pendidikan tersebut. Hala tuju pendidikan kita hari ini berpaksikan kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun dalam singkatan iaitu PPPM yang telah dilancarkan pada tahun 2013 sehingga tahun 2025. Sebelum itu, seperti yang kita tahu iaitu tajuk kita pada hari ini iaitu Hala Tuju dan Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia. Jadi, apakah yang dimaksudkan hala tuju dan juga aspirasi? Baik, mari kita telusuri lebih lanjut berkaitan takrif aspirasi dan hala tuju. Aspirasi membawa maksud kehendak yang utuh untuk mencapai sesuatu perkara. Jadi, ini merupakan hasrat daripada KPM yang ingin melaksanakan perubahan besar keseluruhan sistem pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pencapaian setiap murid. Seterusnya iaitu definisi hala tuju. Apakah itu hala tuju? Hala tuju ini merupakan perkara yang ingin dicapai secara khusus. Jadi, hala tuju pendidikan di Malaysia ini sebenarnya berasaskan falsafah pendidikan kebangsaan yang telah pun digubal bertujuan untuk membentuk generasi yang seimbang dan harmoni dari aspek jeris iaitu jasmani, rohani, intelektual, sosial dan juga emosi. Setelah kita mengetahui tentang definisi ataupun maksud hala tuju dan aspirasi, mari kita pergi kepada pengenalan PPPM. Apakah itu sebenarnya PPPM? Nama panjang bagi PPPM ini merupakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang telah dilancarkan pada 6 September 2013 dan sudah pun diteruskan sehingga tahun 2025. Sebenarnya PPPM ini merupakan cetusan idea iaitu daripada Tan Sri Mahyidin bin Muhammad Yassin yang mengenalkan PPPM ini sebagai satu rangka kerja transformasi. Hal ini dikenalkan bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia. Oleh hal demikian, PPPM ini telah pun membuat penetapan sasaran yang jelas bagi sistem pendidikan dan juga keberhasilan murid di Malaysia. Seterusnya, mari kita masuk kepada tujuan pelaksanaan pelan transformasi pendidikan ini. Sebenarnya tujuan pertama iaitu meningkatkan pandangan ibu bapa. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap ilmu dalam dunia pendidikan ini sebenarnya membawa satu perubahan besar kepada anak mereka. Seterusnya iaitu meningkatkan pandangan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Seperti yang kita tahu pada era globalisasi ini, pelbagai jenis bidang pekerjaan telah pun menjadi suatu perkara yang sangatlah disukai oleh orang ramai. Namun, bidang pendidikan ini ada yang telah pun dipinggirkan. Oleh hal demikian, pelan transformasi pendidikan ini
ingin meningkatkan pandangan masyarakat bahawa dunia pendidikan ini sebenarnya membawa kepada satu perubahan besar kepada negara kita. Ketiga, iaitu meningkatkan prestasi pelajar. Seperti yang kita tahu, tujuan sebenar pelaksanaan PPPM ini adalah untuk meningkatkan keberhasilan murid. Oleh demikian, adanya pelan transformasi pendidikan ini sekaligus dapat meningkatkan prestasi pelajar untuk menjadi seorang pelajar yang bukan setakat cemerlang dalam akademik namun menempati aspek jeris. Akhir sekali iaitu mempersiap generasi muda Malaysia untuk keperluan abad ke-21. Misalnya, pada abad ke-21 telah pun mempunyai pelbagai capaian akses internet dan juga bahan digital yang menjadi satu sumber ataupun bahan pendidikan. Oleh demikian, perkara ini sekaligus dapat membantu generasi muda untuk mengetahui cara penggunaan bahan digital dan juga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan mereka terhadap abad ke-21 ini. Pelan pembangunan pendidikan Malaysia ini sebenarnya mempunyai 3 gelombang. Jadi, mari kita lihat apakah 3 gelombang itu. Baiklah, melalui paparan slide ini, anda akan lihat 3 gelombang yang ada dalam PPPM. Baiklah, mari saya mulakan dengan gelombang pertama. Apakah itu gelombang pertama? Baiklah, gelombang pertama ini sebenarnya dilaksanakan pada tahun 2013 sehingga tahun 2015 dan gelombang ini merupakan gelombang yang mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru iaitu pendidik. Jadi fokus utama gelombang ini adalah untuk memperkukuh asas sistem melalui penambahbaikan kaedah pelaksanaan program dan juga meningkatkan kemahiran teras murid. Tumpuan daripada gelombang ini diberikan kepada peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kualiti guru yang sedia ada. Misalnya melalui kepimpinan sekolah. Jadi, standard kemasukan bagi guru baharu ini perlulah dipertingkatkan bagi memastikan hanya calon yang terbaik ataupun calon yang mempunyai kriteria tertentu yang menyertai profesen ini. Selain itu, kadar literasi bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris murid diberi perhatian serius melalui penambahbaikan sistem sedia ada. Jadi, daripada gelombang pertama ini, terdapat beberapa contoh dan pelan tindakan yang boleh ataupun yang telah dilaksanakan pada gelombang pertama, iaitu adanya satu Bestarinet. Baiklah, pelaksanaan satu Bestarinet ini dilancarkan kepada semua sekolah bertujuan untuk mengintegrasikan ICT iaitu dalam pembelajaran harian murid. Seterusnya, kepada guru pula iaitu PPPM ini telah melatih semua guru besar dan juga pengetua untuk memantapkan kepimpinan iaitu di peringkat sekolah. Dan akhir sekali, pelan tindakan yang boleh dilakukan iaitu dengan mempercepatkan perubahan dalam kaedah pelaksanaan program bertujuan meningkatkan kualiti pengajaran secara menyeluruh. Seterusnya, gelombang kedua. Gelombang kedua ini merupakan gelombang yang dikenali sebagai gelombang memacu peningkatan sistem dan gelombang kedua ini telah pun dilaksanakan pada tahun 2016 sehinggalah tahun 2020. Gelombang kedua ini sebenarnya bertujuan untuk mempercepatkan perjalanan perubahan yang telah pun dimulakan dalam gelombang pertama iaitu melalui perubahan struktur pendidikan negara. Baiklah, dalam fasa ini, sistem pendidikan sebenarnya mula beralih kepada penyesuaian kurikulum yang lebih relevan dengan keperluan semasa. Jadi, bimbingan dan sokongan kepada guru sekaligus diperluas bukan sahaja dalam aspek pengajaran mata pelajaran, namun juga merangkumi kemahiran berfikir, kepimpinan dan juga etika. Antara contoh dan pelan tindakan yang dilaksanakan pada gelombang kedua ini, pertama, penyemakan semula kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah iaitu KSSM. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menyesuaikan pengetahuan, kemahiran dan nilai murid dengan keperluan global. Selain itu,
Pelan tindakan gelombang kedua ini telah pun melaksanakan inovasi ICT khusus untuk sekolah di kawasan pedalaman, sekolah kurangnya pendidik iaitu kurangnya guru dan juga sekolah kurang murid bagi menangani isu kapasiti dan juga jurang digital. Akhir sekali, iaitu memperluas sokongan profesionalisme bagi memastikan guru mempunyai kepakaran yang mendalam dalam bidang masing-masing. Misalnya, jika guru tersebut merupakan guru bahasa Melayu, guru tersebut perlulah mempunyai kepakaran dalam bidang bahasa Melayu. Gelombang yang terakhir iaitu gelombang ketiga. Dalam gelombang ketiga ini, kita dapat lihat bahawa fokus fasa terakhir adalah untuk memupuk budaya kecemerlangan dan memberikan lebih banyak autonomi ataupun kebebasan kepada pihak sekolah bertujuan memacu kemajuan sendiri. Jadi, gelombang ketiga yang dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga 2025 ini dikenali sebagai menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan tadbir uruskan diri. Baiklah, gelombang ini sebenarnya beralih kepada keluasan operasi di mana sekolah-sekolah yang menunjukkan prestasi tinggi diberikan kuasa untuk menguruskan pentadbiran secara kendiri. Matlamatnya adalah untuk membangun satu sistem di mana sistem tersebut adalah untuk memajukan pendidikan dengan cara mengekalkan melalui budaya kepimpinan rakan sejawat serta inovasi yang berterusan. Antara contoh dan pelan tindakan yang dilaksanakan pada gelombang ketiga ini itu pertama, membenarkan pengurusan berasaskan sekolah. Iaitu pengurusan berasaskan sekolah dan pemberian autonomi ini yang lebih meluas kepada sekolah dapat memenuhi kriteria prestasi. Kedua, iaitu meningkatkan pilihan dan inovasi bertujuan untuk memperkukuh kemahiran berbahasa murid, khususnya dalam bahasa Malaysia, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Akhir sekali, pelan tindakannya ialah untuk memupuk budaya iaitu para guru cemerlang membimbing rakan sejawat untuk meningkatkan standard profesionalisme secara kolektif. Subtopik seterusnya iaitu 5 aspirasi sistem pendidikan. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM, berhasrat untuk mencapai 5 keberhasilan utama bagi sistem pendidikan secara menyeluruh, iaitu pertama akses, kedua kualiti, ketiga acuity, keempat perpaduan dan akhir sekali iaitu kecekapan. Pertama iaitu akses. Akses ini merupakan sasaran 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan menjelang tahun 2020 dan akses ini menekankan bahawa pendidikan ini sebenarnya dianggap sebagai alat untuk keluar daripada belenggu kemiskinan. Antara contoh yang saya dapat berikan di sini iaitu adanya transformasi pendidikan vokasional atau dalam singkatan iaitu TVET bertujuan untuk sebagai satu laluan alternatif untuk memastikan tiada murid yang tercecer daripada sistem persekolahan. Aspirasi sistem pendidikan yang seterusnya iaitu kualiti. Baiklah, kualiti ini merupakan sasaran yang meletakkan Malaysia ini dalam kelompok sepertiga teratas iaitu dalam pentaksiran antarabangsa misalnya PISA dan juga TIMSS. Jadi, tumpuan diberikan kepada kemahiran berfikir aras tinggi ataupun dalam singkatan iaitu KIBAT untuk membentuk murid yang mampu menakul dan juga menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Menurut Datuk Seri Aminuddin Baki ataupun lebih dikenali sebagai Bapa Pendidikan Malaysia, beliau menekankan bahawa perancangan pendidikan yang bijaksana dan berpandangan jauh bertujuan untuk meningkatkan standard kualiti negara. Aspirasi sistem pendidikan yang ketiga iaitu AQT. AQT ini merupakan satu langkah untuk mengurangkan jurang pencapaian antara bandar dan juga luar bandar serta perbezaan sosioekonomi. Contohnya, penyediaan bantuan peranti dan juga data internet sebagai satu bantuan data 1 GB harian semasa PKP.
Daripada perkara ini ataupun pelaksanaan ini, kita dapat merapatkan jurang digital dalam kalangan murid B40. Aspirasi sistem pendidikan yang seterusnya merupakan perpaduan. Perpaduan ini sebenarnya suatu perkara untuk memupuk semangat kekitaan melalui perkongsian nilai dan juga budaya di sekolah. Jadi, sekolah ini merupakan satu tempat ataupun lokasi yang terbaik untuk murid belajar memahami kepelbagaian budaya yang ada di Malaysia. Misalnya budaya Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun, Iban dan banyak lagi. Jadi, terciptanya satu aktiviti iaitu RIMUP ataupun nama panjangnya Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan yang dapat memacu perpaduan di Malaysia. Aktiviti ini melibatkan penglibatan seluruh ataupun pelbagai kaum dalam satu program yang dapat membentuk satu kejayaan ataupun keberhasilan kepada negara kita iaitu Malaysia. Akhir sekali iaitu kecekapan. Kecekapan ini membawa maksud memaksimumkan keberhasilan murid untuk setiap ringgit yang dibelanjakan. Misalnya, pengurusan bajet yang lebih bertanggungjawab dan juga penggunaan teknologi maklumat seperti One Bestarinet untuk meningkatkan kecekapan dalam PDP. Subtopik berikutnya iaitu 6 aspirasi murid. Aspirasi murid pertama iaitu pengetahuan. Setiap murid perlulah menguasai literasi, numerasi dan juga mata pelajaran teras, misalnya bahasa Melayu dan juga sejarah. Jadi dapat lihat di sini menurut pandangan Pendeta Zabah, beliau menekankan bahawa kepentingan penguasaan bahasa dan ilmu pengetahuan merupakan asas kepada kemajuan bangsa Melayu. Oleh hal demikian, setiap murid perlulah mempunyai kemahiran asas dalam literasi, numerasi sebelum menganjak kepada persekolahan yang lebih kompleks iaitu pada tahap aspirasi murid kedua iaitu kemahiran berfikir. Murid perlulah mempunyai keupayaan iaitu berfikir secara kreatif, kritis serta inovatif. Oleh hal demikian, murid perlulah boleh membina pengetahuan baharu dan juga membuat keputusan yang tepat dalam dunia tanpa sempadan. Misalnya, dalam mata pelajaran sains mempunyai latihan kendiri serta latihan yang melibatkan peralatan. Daripada situ, kita dapat lihat bagaimanakah seorang murid dapat berfikir secara kritis sekaligus menggunakan alatan yang disediakan. Seterusnya, murid juga dapat menghasilkan karya ataupun hasil kerja yang mempunyai kreativiti mereka sendiri. Hal ini secara tidak langsung dapat melihat keupayaan mereka membuat satu tugasan menggunakan kemahiran berfikir sedia ada mereka. Kemahiran memimpin. Sebenarnya, murid perlulah membina kualiti kepimpinan iaitu melalui aspek keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan banyak lagi. Antara contoh kepimpinan yang murid boleh sertai iaitu murid dapat menyertai aktiviti kokurikulum dengan menjadi pemimpin dalam satu kumpulan ataupun menangani konflik secara positif. Antara contoh lain yang saya boleh berikan iaitu misalnya murid boleh menjadi satu AJK ataupun ahli jawatan kuasa dalam satu organisasi seperti setiausaha, naik bendahari dan sebagainya. Impaknya, murid tersebut dapat melatih diri dan juga membentuk diri yang bagus dari segi kepimpinan sekaligus dapat meningkatkan ilmu pengetahuan mereka dalam. Selain itu, kemahiran dui bahasa. Kemahiran dui bahasa ini membawa maksud setiap murid perlulah mempunyai penguasaan iaitu dalam bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ataupun bahasa lingua franca dan juga mahir dalam bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa. Oleh demikian, murid digalakkan untuk mempelajari bahasa tambahan untuk meningkatkan daya saing global. Antara contoh usaha ataupun inisiatif yang boleh dilakukan oleh para ibu bapa ialah dengan mengadakan tuition kepada
anak mereka, misalnya sama ada dalam talian maupun fizikal. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran serta ilmu pengetahuan anak mereka tentang bahasa selain bahasa Melayu. Aspirasi seterusnya iaitu etika dan juga kerohanian. Etika ataupun sinonim dengan adab dan kerohanian yang melibatkan agama merupakan satu medium yang sangatlah penting untuk membentuk watak murid yang berintegriti dan juga berakhlak mulia. Menurut Imam Al-Ghazali, beliau menekankan bahawa pendidikan seharusnya merangkumi latihan jasmani dan juga pembinaan akhlak yang mulia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh hal demikian, kita dapat lihat bahawa murid yang mempunyai etika dan juga kerohanian sekaligus dapat membantu murid tersebut menjadi seorang insan yang keterampilan dalam bidang akademik serta rohani. Antara contoh pelaksanaan ataupun program yang boleh dilakukan untuk menarik minat murid dalam aktiviti kerohanian, misalnya seperti nasyid, syair rohani, tadarus Quran dan banyak lagi sekali, iaitu identiti nasional. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan satu negara yang mempunyai pelbagai jenis kaum. Oleh hal demikian, identiti nasional ini sebenarnya memupuk perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang, sama ada anda Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun, Iban dan sebagainya. Kerana semua itu merupakan satu perkara yang sangatlah unik dalam negara kita, iaitu Malaysia. Baik, mari kita teruskan dengan bab seterusnya, iaitu guru berjiwa pendidik. Apakah yang dimaksudkan sebagai guru berjiwa pendidik? Sebenarnya, definisi guru berjiwa pendidik ialah guru yang mempunyai sikap tanggungjawab, ikhlas, empati, prihatin yang sangatlah tinggi serta mempunyai pengetahuan yang luas, iaitu dalam bidang profesi mereka sendiri. Kalau ingin menjadi guru berjiwa pendidik, anda perlu mempunyai beberapa ciri-ciri ini. Pertama, iaitu guru yang kompeten dan juga berusaha dalam semua aspek. Antara contohnya iaitu mendidik anak murid dengan strategi yang bervariasi dalam PDP. Misalnya ada aktiviti dalam bilik darjah dan juga luar darjah yang sangatlah interaktif untuk menarik minat murid ataupun pelajar mereka. Kedua, iaitu guru perlu bertindak penuh tanggungjawab dan juga menjadi suri teladan. Misalnya, guru perlu menunjukkan sifat prihatin, kasih sayang dan pelbagai sifat nilai murni yang baik kepada murid supaya murid menjadikan seorang guru itu sebagai suri teladan ataupun sebagai satu perkara yang boleh dipelajari untuk menjadi seorang yang baik daripada segi keterampilan diri mereka. Ketiga, iaitu guru berjiwa pendidik perlulah mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila guru itu mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dalam bidang profesi mereka, ia dapat memudahkan cara mereka mengajar dalam bilik darjah. Misalnya berkaitan sejarah, pendidikan, falsafah pendidikan maupun pendidikan perbandingan antarabangsa dan global. Jadi, mari kita lihat apakah kesan terhadap sistem pendidikan dan guru berjiwa pendidik ini. Baiklah, untuk pengetahuan hadirin semua, transformasi ini sebenarnya menuntut perubahan yang sangatlah besar, iaitu dalam cara sistem beroperasi dan juga bagaimanakah seorang guru itu dapat menjalankan tugas. Jadi, ini antara implikasi terhadap seorang guru yang berjiwa pendidik. Pertama, peningkatan standard profesionalism. Sebenarnya, guru itu dapat meningkatkan profesi keguruan yang perlu ditransformasikan menjadi profesi pilihan dengan standard kemasukan yang lebih tinggi. Mudah kata, lebih berkualiti. Seterusnya, iaitu guru sebagai
penyiasat yang aktif, iaitu guru perlulah mengamalkan budaya penyelidikan untuk memahami latar belakang sosioekonomi murid mereka. Hal ini dikatakan demikian bertujuan untuk guru itu membuat pengajaran yang lebih berkesan. Akhir sekali, iaitu pengintegrasian ICT secara menyeluruh. Jadi, cabaran pandemik yang baru berlaku iaitu pada tahun 2019 yang dikenali sebagai pandemik COVID-19 ini telah pun membuktikan bahawa penguasaan teknologi dalam pendidikan amatlah signifikan, iaitu ketika berlakunya pandemik ataupun perkara yang tidak diingini. Hal ini secara tidak langsung dapat membuktikan bahawa apabila mempunyai ICT ataupun pengintegrasian ICT ataupun teknologi ini sekaligus dapat memudahkan proses pembelajaran sama ada kita berada di sekolah, di rumah maupun di mana sahaja. Baiklah, sebagai akhir kata, ingatlah ungkapan ini, iaitu ikhlas demi anak bangsa. Sekian, ini sahaja video pembentangan saya untuk pentaksiran berterusan 3, iaitu persembahan bagi subjek GPPP 1092, iaitu pengantar pengajian pendidikan. Sekian, terima kasih.